Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang dihormati pensyarah serta rakan-rakan sekalian. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sebuah pengucapan awam pada hari ini. Tajuk yang akan saya bawakan ialah Keselamatan Cyber Murid, Tanggungjawab Bersama Membina Generasi Digital Beretika. Objektif utama ucapan saya pada hari ini adalah untuk memaklumkan tentang kepentingan keselamatan cyber dalam kalangan murid. Di samping memberi kesedaran dan memujuk kita semua khususnya sebagai bakal guru agar memainkan peranan yang penting dalam membimbing generasi muda menggunakan teknologi secara selamat, beretika dan bertanggungjawab. Hadirin yang saya hormati, kini kita berada dalam satu era yang tidak dapat dipisahkan daripada teknologi digital. Internet bukan lagi satu kemewahan tetapi telah menjadi satu keperluan asas dalam kehidupan seharian. Dalam dunia pendidikan, penggunaan teknologi telah membuka pelbagai peluang baharu seperti pembelajaran dalam talian, akses kepada maklumat tanpa batasan dan komunikasi yang lebih pantas. Namun begitu, di sebalik segala kemudahan ini, terdapat juga pelbagai cabaran dan risiko yang perlu kita hadapi. Murid-murid pada masa kini terdedah kepada dunia digital sejak usia yang sangat muda. Mereka menggunakan telefon pintar, tablet dan komputer untuk pelbagai tujuan, sama ada untuk pembelajaran, hiburan maupun interaksi sosial. Persoalannya, adakah mereka benar-benar bersedia untuk menghadapi dunia cyber yang penuh dengan cabaran ini? Hadirin sekalian, keselamatan cyber merujuk kepada langkah-langkah yang diambil untuk melindungi pengguna daripada ancaman dalam talian seperti penipuan, pencerobohan data, buli cyber dan penyebaran maklumat yang tidak sahih. Dalam konteks murid, keselamatan cyber menjadi satu isu yang sangat penting kerana mereka merupakan golongan yang masih dalam proses pembelajaran dan pembentukan jati diri. Tanpa bimbingan yang betul, murid mudah terdedah kepada pelbagai risiko. Sebagai contoh, terdapat kes di mana murid berkongsi maklumat peribadi seperti alamat rumah, nombor telefon dan gambar peribadi kepada individu yang tidak dikenali. Tindakan ini mungkin kelihatan remeh, namun sebenarnya boleh membawa kepada risiko yang besar seperti gangguan, penipuan dan juga jenayah cyber yang lebih serius. Sebagai bakal guru, kita perlu sedar bahawa peranan kita bukan sekadar menyampaikan ilmu akademik tetapi juga membentuk sahsiah dan keselamatan murid dalam kehidupan sebenar, termasuk dalam dunia digital. Hadirin yang dikasihi, salah satu isu utama dalam keselamatan cyber ialah kurangnya kesedaran dalam kalangan murid tentang bahaya yang wujud di alam maya. Ramai murid beranggapan bahawa apa sahaja yang berlaku dalam talian adalah selamat dan tidak memberi kesan kepada kehidupan sebenar. Hakikatnya, dunia cyber dan dunia realiti saling berkait rapat. Sebagai contoh, buli cyber merupakan satu fenomena yang semakin membimbangkan. Buli tidak lagi berlaku secara bersemuka tetapi kini berlaku melalui media sosial seperti komen yang negatif, penghinaan, penyebaran fitnah dan sebagainya. Mangsa buli cyber sering mengalami tekanan emosi, hilang keyakinan diri dan dalam kes yang lebih serius boleh membawa kepada masalah kesihatan mental. Dalam situasi ini, guru memainkan peranan yang sangat penting dalam memberi kesedaran kepada murid tentang kesan negatif buli cyber. Kita perlu mendidik mereka bahawa setiap perkataan yang ditulis dalam talian mempunyai impak yang besar terhadap orang lain. Murid perlu diajar untuk berfikir sebelum bertindak dan sentiasa menghormati orang lain walaupun dalam ruang digital. Selain itu, isu ketagihan internet juga tidak boleh dipandang ringan. Ramai murid menghabiskan masa yang terlalu lama di hadapan skrin, sama ada bermain permainan video atau melayari media sosial.
Keadaan ini bukan sahaja menjejaskan prestasi akademik tetapi juga kesihatan fizikal dan sosial mereka. Oleh itu, guru perlu membantu murid mengurus masa dengan bijak dan menggalakkan penggunaan teknologi secara seimbang. Pendidikan tentang disiplin diri dalam penggunaan teknologi adalah sangat penting bagi memastikan murid tidak terjebak dalam penggunaan yang berlebihan. Hadirin yang saya hormati, dalam usaha memastikan keselamatan cyber murid, pendidikan literasi digital perlu diberi penekanan. Literasi digital bukan sekadar kebolehan menggunakan teknologi tetapi juga melibatkan keupayaan untuk menilai maklumat, memahami risiko dan membuat keputusan yang bijak dalam talian. Sebagai contoh, murid perlu diajar untuk membezakan antara maklumat yang sahih dan tidak sahih. Dalam era maklumat tanpa sempadan, berita palsu mudah tersebar dan boleh mempengaruhi pemikiran murid. Tanpa kemahiran berfikir secara kritis, murid mudah terpedaya dan mempercayai maklumat yang tidak benar. Guru boleh memainkan peranan dengan mengajar murid cara menyemak sumber maklumat, membandingkan pelbagai sumber dan tidak mudah mempercayai sesuatu berita tanpa bukti yang kukuh. Kemahiran ini bukan sahaja penting dalam dunia digital tetapi juga dalam kehidupan seharian. Selain itu, murid juga perlu dididik dengan etika penggunaan teknologi. Mereka perlu memahami bahawa setiap tindakan dalam talian meninggalkan jejak digital yang boleh memberi kesan kepada masa depan mereka. Oleh itu, mereka perlu bertanggungjawab terhadap setiap perkongsian dan interaksi dalam talian. Hadirin sekalian, dalam konteks Malaysia yang berbilang kaum dan budaya, aspek kepekaan nilai dan budaya juga perlu diberi perhatian dalam penggunaan teknologi. Murid perlu diajar untuk menggunakan bahasa yang santun dan menghormati sensitiviti agama, budaya dan sosial dalam setiap komunikasi digital. Sebagai contoh, perkongsian kandungan yang menyentuh isu sensitif seperti agama atau kaum boleh menimbulkan konflik dan perpecahan dalam masyarakat. Oleh itu, guru perlu membimbing murid agar sentiasa berhati-hati dan bertanggungjawab dalam berkongsi maklumat. Kerjasama antara guru, ibu bapa dan masyarakat juga amat penting dalam memastikan keselamatan cyber murid. Pendidikan tidak hanya berlaku di sekolah tetapi juga di rumah. Ibu bapa perlu memainkan peranan dalam memantau penggunaan internet anak-anak dan memberi bimbingan yang sewajarnya. Sekolah pula boleh menganjurkan program kesedaran seperti ceramah, bengkel dan kempen keselamatan cyber bagi meningkatkan pengetahuan murid. Dengan adanya kerjasama yang erat antara semua pihak, usaha untuk melindungi murid dalam dunia digital akan menjadi lebih berkesan. Hadirin yang dihormati, sebagai bakal guru profesional, kita perlu sentiasa bersedia untuk menghadapi cabaran dunia pendidikan yang semakin kompleks. Kita perlu meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang teknologi agar dapat membimbing murid dengan lebih efektif. Kita juga perlu menjadi contoh yang baik kepada murid dalam penggunaan teknologi. Sikap dan tingkah laku kita dalam talian akan menjadi teladan kepada mereka. Oleh itu, kita perlu menunjukkan penggunaan teknologi yang beretika, bertanggungjawab dan berhemah. Akhir kata, marilah kita bersama-sama berganding bahu dalam memastikan keselamatan cyber murid sentiasa terjamin. Kita bukan sahaja ingin melahirkan murid yang cemerlang dalam akademik, tetapi juga individu yang bijak, beretika dan bertanggungjawab dalam penggunaan teknologi. Sesungguhnya, masa depan negara bergantung kepada generasi muda pada hari ini. Jika kita berjaya membimbing mereka dengan baik, maka kita telah menyumbang kepada pembinaan masyarakat yang lebih selamat, harmoni dan sejahtera. Sekian, terima kasih.